Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Nazarin binti Jelani akan membentangkan inovasi kumpulan kami yang bertajuk Aktiviti Berasaskan Sekolah Modul Berwawasan. Ahli kumpulan adalah terdiri daripada saya Puan Siti Nazarin binti Jelani, Yang Berusaha Dr. Kenalan Anak Lelaki Kuriaya dan juga Encik Muhammad Luqman Hidayat bin Ismail. Aktiviti berasaskan sekolah modul berwawasan merupakan satu inovasi yang berbentuk aplikasi digital yang menyokong modul berwawasan. Ia dibangunkan sebagai respon kepada keperluan untuk membuat penilaian ke atas kompetensi peserta NPQL dalam modul berwawasan. Terdapat 3 kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta dalam modul ini, iaitu berfikiran strategik, membuat keputusan dan berkepimpinan. Persekitaran pendidikan dewasa ini semakin kompleks dan dinamik, di mana pemimpin pendidikan bukan sahaja berperanan sebagai pentadbir organisasi tetapi juga sebagai pemimpin perubahan yang bertanggungjawab menentukan hala tuju sekolah secara sistematik. Sehubungan dengan itu, pemimpin pendidikan perlu memiliki kompetensi dalam bidang perancangan strategik, pengurusan perubahan, pengurusan risiko dan pembangunan organisasi. Sebelum peserta menjawab ataupun melaksanakan aktiviti berasaskan sekolah ini, peserta akan mengikuti modul berwawasan selama 4 hari iaitu 24 jam dan ini adalah merupakan bentuk penilaian yang mana kita dapat menilai setakat mana kemahiran dan pengetahuan peserta-peserta MPQEL dalam modul berwawasan. Baik, ini adalah merupakan tugasan praktikal yang mana mereka akan melaksanakan semasa mereka melaksanakan praktikal di sekolah. Ini adalah paparan utama ataupun menu utama di mana peserta perlu melengkapkan maklumat diri mereka dan seterusnya akan mengikuti ataupun menjawab tugasan-tugasan dalam aktiviti 1 hingga aktiviti 5. Aktiviti 1 ini peserta akan memuat naik school version board dan juga mindscaping. Dan pada aktiviti yang kedua, peserta perlu meletakkan atau menyenaraikan KRA, membuat analisis SWOT, mencari isu strategi dan menjana matlamat strategi serta meletakkan juga apakah objektif strategi serta melaksanakan cascading pada peringkat 1 hingga ke peringkat ketiga. Seterusnya, bagi tugasan yang ketiga, ini ialah cascading masih peringkat 1 hingga peringkat ketiga. Dan untuk tugasan yang ketiga, aktiviti 4 dan 6, peserta akan menjana strategi berdasarkan kepada satu bidang KRA yang telah dipilih, sama ada kurikulum, co-kurikulum ataupun hal ehwal murid. Seterusnya, peserta akan menjana program taktikal dan juga membuat metric ranking, penilaian praktikal. Seterusnya, bagi tugasan ini, peserta akan membuat pelan taktikal dan juga pelan operasi. Dan bagi tugasan yang kelima, peserta perlu membuat bow tie berdasarkan pada insiden risiko yang diperoleh dan juga melengkapkan borang daftar risiko. Setelah selesai, peserta akan memuat naik tugasan ataupun menghantar tugasan kepada tenaga pengajar yang mengajar modul berwawasan ini. Di sini peserta akan dinilai berdasarkan kepada 3 kompetensi iaitu berfikiran strategik, membuat keputusan dan berkepimpinan. Tenaga pengajar akan meletakkan skor pada semua kompetensi ini berdasarkan aktiviti yang telah dilaksanakan pada aktiviti 1 dan juga aktiviti sehingga aktiviti 5. Dan ini adalah paparannya dan tenaga pengajar akan melihat kepada rubrik dan penguasaan rubrik serta skor terakhir akan berada pada bahagian yang ini, iaitu di mana setelah sama ada meletakkan skor pada tahap 4 ataupun tahap 5. Kalau 4 tolong melepasi, kalau tahap 5 itu mahir. Ini adalah ilustrasi tahap kompetensi berfikiran strategik. Sekiranya peserta mendapat tahap 4,
mereka telah mengenapasi tindakan untuk berkesulitan. Tetapi kalau telah meletakkan tahap 5, peserta telah menguasai atau menyediakan alternatif, dan di sini telah membawa maksud bahawa peserta telah melepasi tahap mahir lah, maksud mahir. Ini adalah ilustrasi ke tahap kompetensi membuat keputusan, dan ini adalah ilustrasi tahap kompetensi berkepimpinan. Setelah itu peserta akan menemukan naik dan dan ini adalah paparan untuk rubrik atau pencapaian setelah nanti tenaga pengajar meletakkan tahap, dan ada ilustrasi sama ada peserta telah melepasi ataupun belum. Dan tenaga pengajar akan menyimpan dalam bentuk PDF dan akan memaparkannya atau memenaik pada portal IAB. Itu saja inovasi daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.